Sudah 6 tahun berlalu sejak kehilangan misteri Morgan Nambal Govindasamy, namun sehingga kini tiada sebarang perkembangan bermakna daripada pihak berkuasa. Terbaru, keluarganya tampil bersama Peguam M. Manoharan mendesak agar polis dan kerajaan Malaysia segera mengambil tindakan konkret dalam menyelesaikan kes ini. Katanya ia seperti tidak masuk akal untuk seorang wanita hilang begitu saja, sehingga kan memaksa seorang ibu yang menantikan kepulangannya setiap hari dengan kehidupan serba daif. Sekarang seorang ibu Morgan Nambal adalah kesorangan tanpa apa-apa pendapatan. Beliau mendapat bantuan daripada kebajikan sebanyak RM600 sahaja. Dan itu pun saya percaya bantuan itu tidak mencukupi sebab semasa Morgan Nambal masih hidup, beliau telah menyumbang sebanyak RM2,500 setiap bulan kepada beliau dan telah menjaga ibu beliau dengan baik. Sekarang hilang begitu saja. Dan pihak yang sepatutnya bertanggungjawab atas kehilangan seseorang, iaitu pihak polis, berdiam diri saja selama 6 tahun. Ini kelakuan dan tindakan pihak polis tidak boleh diterima langsung. Ibu kepada Morgan Nambal, Tan Alex Cumi, 66 tahun, pada masa sama meluahkan rasa sebab dan kecewa selepas bertahun-tahun menanggung rindu terhadap anaknya ketika diuji dengan masalah kesihatan. Dulu anak-anak saya banyak baik, dia orang jaga sama saya. Tapi sekarang dia orang tak ada. Selepas semua tangan, kira semua nyawa semua dekat adalah dia. Macam itu saja. Ya, hari-hari pun saya ingat perasaan semua anak punya hal. Semua orang anak pun, semua anak pun saja. Lagi dia orang sudah meninggal lah. Saya sudah tengok dia orang. Tapi Morgan Nambal lah. Mana? Mana pergi dia? Cari. Bila mau cari? Sekarang sudah berapa tahun sekarang? Saya susah hati pun. Saya ingat anak saya perempuan mana, Morgan Nambal mana, dekat mana dia orang simpan. Tapi saya perasan saya anak lagi ada hidup. Itu perasan saja saya lagi ada. Dia pada masa sama percaya yang anaknya itu masih lagi bernyawa. Namun kedudukan atau lokasinya saja masih menjadi misteri. Kehilangan Morgan Nambal dipercayai berkait dengan satu kejadian tembakan polis pada 14 September 2019 di Batu Arang, Rawang. 3 lelaki ditembak mati dalam kejadian itu, termasuk suami Morgan Nambal, Janartanan Vijayaratnam, dan adik lelakinya, Tava Selvan. Keluarga mendakwa Morgan Nambal turut berada dalam kenderaan tersebut, namun polis menafikannya dan dimaklumkan bahawa kes Morgan Nambal diklasifikasikan sebagai orang hilang.